Hai semua, Assalamualaikum. Okey, untuk hari pertama buka puasa, Kak ini masak sambal udang petai dan juga buncis goreng telur. Okey, kalau nak buat sambal, udang tu Kak ni cuma potong dia punya muncung, mata dengan muncung udang tu, kepala tu Kak ni biarkan sebab manis dia tu dari kepala. Lepas tu Kak ni buang ekor dan juga urat dekat belakang ni. Untuk sambal tumis yang sedap, kita kena lebihkan bawang besar. Ini Kak ini pakai dalam 3 ulas bawang besar. Lepas tu bawang putih jangan terlalu banyak. Tak sikit saja dalam 3 ke 4 ke 5 ulas. Cili kisar ni Kak ni dah siap kisar. Lepas tu kita pakai asam jawa, paste belacan. Kak ni pakai yang dalam botol ni, dia kurang bau sikit. Dan juga gula merah. Kita tumis bawang yang dah dikisar tadi sampailah wangi. Lepas tu baru masukkan paste cili kisar. Paste cili kisar ni, Kak ni memang cili kering sepenuhnya yang telah direbus. Kalau nak tengok, boleh tengok dekat video sebelum ni. Kak ni ada share cara nak buat cili kisar yang tak meletup atau mercik. Kemudian kita masukkan gula merah atau nak pakai gula Melaka pun boleh. Lepas tu asam jawa dan juga paste belacan. Kak ni juga pakai serbuk ikan bilis nigata. Ini serbuk ikan bilis ni memang nak bagi makan sambal kita lebih sedap, lebih berlemak. Lepas tu bila dah naik minyak sambal tu, kita masukkan air dan masak lagi sampai sambal tu pecah minyak. Lepas tu baru masukkan garam, gula secukupnya dan tumis lagi sampailah pecah minyak sekali lagi. Dah pecah minyak sekali lagi tu, masukkan lagi air. Lepas tu masak lagi sampailah sambal tu pecah minyak sekali lagi. Kita ulang 3 kali pecah minyak. Baru sedap kita punya sambal tumis. Lepas dah 3 kali pecah minyak, barulah kita masukkan udang. Masuk udang, api kena kuat. Kacau-kacau sampailah udang tu keluar air dia. Jangan tambah air masa ni. Okey, tengok dia punya kuah dah bertambah sikit sebab air udang tu dah keluar. Lepas tu boleh masukkan petai yang kita dah buang kulit dan dah dibelah 2 di bahagian tengah. Okey, petai ni ikut selera masing-masing. Ada yang suka masak lama, Kak ni suka masak sekejap saja. So dah siap lah kita punya sambal udang petai. Jom kita buat sayur pula. Okey, tumis bawang putih, bawang merah sampailah garing. Lepas tu terus masukkan kacang buncis yang kita dah siang, dah buang dia punya urat-urat tu. Lepas tu terus masukkan sos tiram dan juga kicap cair. 2 bahan ni lah bahan penyedap untuk sayur goreng. Kicap cair, sos tiram. Masuk 2 tu saja. Tak payah masuk garam, gula, sos lain apa semua tak payah dah. Kemudian kita masukkan telur yang dah dipecah. Ni masukkan banyak sikit sebab suka telur tu berbalut dengan sayur tu kan. Dalam 4 biji. Bila dia dah beku macam tu, kita kacau rata. Sampailah telur tu berpecah macam rata macam tu. And then tuang sedikit lada sulah. Okey, dah siap kita punya sayur buncis goreng telur. Nampak simple je tapi memang sedap. So dah siaplah 2 hidangan untuk buka puasa hari ni. Kalau dapat bagi sedikit idea untuk korang masak esok, okey? Bye.